baddala falikulli imri'in maktasaba minal ithim wal khairu aradtu wala a'lamul ghaib wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Tuan-tuan dengar waraknya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, bismillahirrahmanirrahim. Inilah apa yang dipesan oleh Abu Bakar bin Abi Quhafah pada akhir hidupnya di dunia ini, dalam keadaan dia sedang keluar daripada dunia. Maksud Abu Bakar, dia kata aku tulis surat ni ketika aku ni pada akhir hayat, ketika aku sedang nak keluar daripada dunia ni. Dan wa inda awwali ahdihi bil akhirah, pada saat awal aku sedang nak langkah masuk ke hari akhirat, dakhilan fiha, memasuki daerah akhirat. Yang mana ketika aku berada ini, kata Abu Bakar, orang yang kafir pun akan beriman. Kata orang kafir kalau duduk tempat aku lah, duduk sakit nak mati ni, nazak ni, dia beriman, dia takut Allah Ta'ala. Orang yang jahat pun akan yakin, dan orang kaki dusta pun cakap betul. Maksud dia, tak ada faedah aku nak murung masalah, tak ada faedah aku nak khianat nampak masalah, melainkan rugi aku saja. Aku pilih ni semata-mata kerana aku tahu inilah benda yang baik. Aku tak akan bohong buat nanya hampa, kerana aku nak pergi ke akhirat. Kalau siapa pun duduk tempat aku ni, kalau hak kafir pun dia beriman, kalau hak jahat pun dia buat baik, kalau kaki murung pun dia cakap betul dah lah ni. Nak last dah ni, tak ada pasal untuk aku bohong hampa. Maka aku melantik untuk kamu, aku mencalonkan Umar bin Khattab, maka kamu dengarlah dan taatlah kepadanya. Fa in adil, jika dia melakukan keadilan, yang demikian itulah sangkaan aku dan yang aku tahu mengenai dia ni, dia akan buat adil. Jika wa in badal, jika dia tukar, suruh-suruh merintah cara adil, dia perintah cara tak adil, falikulli imri'in maktasaba minal ithim, maka setiap orang akan mendapat habuan kesalahan daripada dosa yang dia lakukan. Aku tujuan aku ialah kebaikan. Tujuan aku lantik dia supaya dia buat baik, dan aku tak dapat mengetahui benda yang gaib. Dan nanti orang-orang yang zalim itu akan tahu di manakah tempat kesudahan mereka akhirnya. Surat ini dia bagi pada rakyat, dan dia warning pada Umar, hang tukar, Allah Ta'ala ambil tindakan kang. Tuan-tuan hadirin mukminin sekalian, Sayyidina Abu Bakar lepas dia orang bawa keluar surat ni yang baca, dia pun rasa takut pasal dia calon orang ni. Semua tu tak ada orang yang bagus, melainkan Umar. Dia risau. Dia kata, Allahumma wallaitu bi ghairi amri nabiyika wa lam arad bidzalika illa salahahum wa khiftum alaihim fitnah wa ishtahadtu lahum ra'i fa wallaitu alaihim khairuhum wa aqwahum alaihim wa ahrasuhum ala ma ashaduhum wa qad hadarani min amrika ma hadar fakhlufni fihim fahum ibaduk. Ya Allah, aku lantik satu orang, sedangkan orang yang aku lantik ni tak ada lah pula pesanan daripada Nabi suruh lantik dia. Abu Bakar ni tuan-tuan, dia tu orang yang cukup takut, patuh pada Rasul. Masa Rasul nak wafat, Rasul hantar tentera orang muda Usamah bin Zaid pergi ke sempadan untuk perang.